my god. Halo. Selamat datang ke Iceland. Kita dah sampai di Tifos. Cantiknya view. Berputih-putih, bersaji-saji. Perjalanan kita orang dalam 2 jam Daripada Aegis Gladir apa tak? Airbnb kita orang lah. So perjalanan kita orang keluar dalam pukul 7.30 sampai pukul 9 nak pukul 10 dah. 10 sebab kita orang berhenti lagi. So macam biasalah bila dah ada tempat cantik sikit kita orang berhenti. Jalan kita berhenti. Clear sky. Tiba-tiba depan tu cloudy. Tiba ada cloudy pula. Hari ni perjalanan kita orang agak cantik. Kita dapat pink, kita dapat orange, kita dapat biru. Cumanya tadi kita orang nak kencing. Lepas tu toilet tak ada air. Ada tisu je. Ada tisu je. Dia kata untuk menjaga human waste, menjaga bumi kata dia. So tak perlu air. Entahlah, tak tahulah. Kok ia perlu letak lah air sikit. Tak boleh nak flush. Tak boleh flush. Nak mencicir, nak Kalau kencing berpipis. okey. Kalau kencing okey tak ada masalah. Kalau berak. Tapi ada satu toilet tadi ada tai. Oh, 300 meter. Oh, 800 meter. 800 meter boleh? 800 meter. Air terjun tu. Tapi berbaloi tau. Jom, kita dah sampai ni. Boleh ke? Boleh sejak. Tapi you ingat jalan. Tak ni dia dah ni dah. Dia dah ada ni. Ingat saya nak ambil ni. Ni jangan. Ini penanda dia. Ini penanda dia. Jangan kau ambil. Kau nak buat apa? Kalau tak ada penanda ni kita sesat. Panas ke? kita tengah nak pergi kampung Narnia. Ya, tak ada duit, ya tak boleh. Kampung Narnia tu bukan di sebelah air terjun ke? Ya. Kita masak air terjun. Air terjun ni. Oh, ya ke? Sungai Tekali. Dia dah pakai macam ala-ala city dulu-dulu. Ya, ada lah. Mana? Rosak kerja. Oh, okey. Daripada parking untuk ke DT Force, dalam 800 meter korang kena jalan kaki. Okey? Dalam 1 kilometer lah. Lebih kurang. Macam tu. Alah, tapi kalau macam ni punya cantik, macam ni punya love, dia punya view, tak rasa penat pun. Rasa happy lah, rasa seronok lah. Kalau panas tu ya. Lepas tu sejuk. Dan korang pakai layering yang sangat bagus, korang akan rasa warm, akan rasa best. Macam tu. Dia punya permukaan dia batu-batu. Rasanya kalau sama kan mesti rumput ni. Tak tahu lah sama ada batu ke rumput ke, tak tahu. Itu sama. Okay, by the way, hari ni kita orang dah berpindah ke next Airbnb, penempatan yang baru. Kita bergerak ke north ke north. North. So kita nak ke, lepas habis ni kita nak ke next beberapa tempat lah lagi sebelum kita check in. Check in. Dekat aku ready. Dari checkpoint, kita orang berjalan dalam 15 ke 20 minit sebelum sampai ke air terjun. Perjalanan agak mudah dan sangat selamat walaupun dipenuhi dengan salji yang tak adalah tebal sangat pun. Yang paling penting, enjoy je view yang cantik dengan berbatu-batu ni dan clear sky. Wow. Wow. Cara-cara ni? Wow. Wih, cantiknya. Wow. Mari. Cantik ya. Wih, gila. Cantik guys. Masya Allah, cantiknya. Cantik gila. Wih.
Ih, cantik. Oh my god. Cantik. Wow. Amazing. Ni beku Beku. Ha. Tengok air batu dia. Ni bukan salji, ni air batu. Oh my god. Halal. Cantiknya. Biasa je. Yeah, it's rainbow. You saw it? Yeah. Dia best je. Sebenarnya aku rasa sebab aku lebih enjoy waterfall yang macam mana? Waterfall yang tinggi daripada kita. Sebab yang ni waterfall dia rendah, dia ada dekat bawah dengan kita. So aku rasa aku lagi enjoy yang before macam Skoga Falls. But this one is cantik sebenarnya. Untuk ambil gambar cantik lah. Dia punya landscape pun cantik. Okay guys, so itu saja untuk Dirty Falls. Kita jumpa di next destination. Okay, kita dah sampai dekat area sulfur. Bau tak adalah bau kuat sangat. Macam okey-okey je lah. Untuk aku lah, untuk orang lain mungkin rasa macam agak kuat sikit. Asap Dari kita punya Dirty Falls ni dalam 30 minit je, tak jauh pun ke sini. Tak ramai juga kat sini. Asap kat situ tengah aktif keluarnya. Oh, kita boleh lalu sini. Boleh lalu situ This is an active geothermal area. The clay area is in particular is constantly evolving and can become unstable and dangerous. You are entering this area at your own risk. Lepas tu, masuklah. Wow. Boleh je nak pergi sana, lompat dalam. Of course not. Kita tengah keluar lagi. Wow. Ui, kuatnya bau. Hai. Dia bau macam mercun kita bakar tu. Lepas kita bakar mercun tu, asap tu, itulah lebih kurang. Actually dia memang macam tu bau. Hai semua. Akak dah sampai dekat Menara Taman Sari.
Ada. Y'all tak ada tau macam ni. Ada asap-asap kat Taman Sari. Ni kalau jatuh kau mampus. Sebab panas dik. Menggeleduk-geleduk bunyinya. Tu nampak tu. Batu-batu ni panas. Asap-asap tu kalau panas kau boleh buat tuam-tuam. Macam tu lah. Teruna penglipur lara. Teruna penglipur lara. Nah, dah. Bosan. Kau dah berjoget-joget, tiba kau kata bosan. Busuk ya bau dia. Bau asap ni busuk, bau sulfur. Perut tu je. Cuba kempeskan sikit. Busuk je tempat ni. Menggelegak-gelegak. Kau kalau jatuh, kau mati terus dik. Ni kalau jatuh kau mati terus. Tak payah nak hidup lagi. Terus mati. Sebab apa? Kau bukan lawa pun. Kau bukan lawa pun nak hidup. Kau mati saja. Kau mati saja. Kalau kau datang sini, kau lompat je dalam tu. Sesuai muka kau. Boleh turun lah. Boleh turun lah. Boleh turun lah. Kan? Tak panas ke? Habis tu dia bagi kita turun sini. Boleh turun sikit, boleh turun lah. Janganlah kita merasai jalan di sana. Jom. Wah. Oh, dia taklah semua. Dia macam belah situ, kan? Oh, faham. So, kita sedang lalu di kawasan geothermal. Okay. Diorang ada buat sana pelantar macam tu kan, untuk kita lalu. Kat sini pun dia bagi juga kita lalu untuk kita merasai pengalaman kita rasa lalu di geothermal area yang bahagian lebih orang kata natural. Natural kan. Kita dapat rasa takut sebenarnya. Tapi okey je. Takut kan. Ya sih. Oh ya kau. Okay. Dah lah kot, tak payah lah kot nak pergi ujung-ujung sana tu. Dah boleh patah balik kot. Tapi macam situ kan jalan dia. Mungkin macam gitu je kan. Tak tahu. Okay. Tengok, lain tau. Tanah dia Berlapis-lapis. Dia macam kek lapis. Macam kek lapis. macam kuih hitam. Bukit tu kan. Yang ada busut tu. Lepas tu ada asap. Tengok macam ni. Mana dia? Okey saja. Kita menyembah kat minyak. Wow. Menariknya. Sampai ke atas sana asapnya. Cantik. Okay, so itu saja guys untuk geothermal area ni. Baunya busuk tapi sangat cantik. So kita akan jumpa di next tempat. Let's go. Sebelum kita orang bergerak ke destinasi yang seterusnya, kita orang sempat singgah kat sini kejap. Tapi kita orang tak cukup masa untuk explore lebih. So, kita orang decide untuk cari viewpoint yang best untuk kita orang bergambar sebagai kenangan.
And yes, kita orang rasa view kat sini sangat unik and sangat cantik. Kita orang teruskan perjalanan dan akhirnya kita orang sampai di Akureyri. Hilang yang kita tempat. Mas tempat-tempat tadi. Macam best. Okay, hi. Rare Malaysia. Marham. Rare Malaysia. Macam Macam Kau ada? Ni masuk sini. Balik. Tolong ambil air kat sini ya. Driver, where's my driver please? Saya dia akan dia auto. Apa yang ditekannya? Bersama berjanji setitik sungai. Gila. Ya betul ni. Three, one more. Pose Syam sama je. Three. Goodness. Itu je lah. Oh my goodness. Cantik kan? Okay, sekarang kita boleh lepas makan. And then kita nak jalan-jalan dekat depan Tasik. Tak tahulah Tasik nama apa. So sekarang sesi berphotoshoot. So inilah dia bandar Akureyri, salah satu bandar kedua terbesar di Iceland. Okay, salah satu info menarik tentang negara Iceland, dia satu negara yang tak ada sistem ketenteraan. So dia cuma ada polis saja. Banting sekarang yang ada salji. Banting sekarang ada salji. So kita gamam tengok banting sekarang. Berasa-rasa. Berasa-rasa mulut. Berasa-rasa mulutnya. Tanya dia orang lag tak? Clear tak? Lag tak? You all lag tak? Ha, dia tanya. Takut dia lag je. Kita orang akhiri hari kita orang hari ini di Akureyri. Bandar kecil yang tenang, chill, ditambah pula dengan cahaya senja yang sangat cantik. Sebelum kita orang balik, kita orang sempat dinner dan menikmati cahaya malam kat sini. Kita orang masih ada beberapa hari lagi kat sini. Dan esok, kita orang akan bawa korang ke satu tempat yang lagi tenang dan lagi cantik. So, stay tuned.